Okey, Assalamualaikum. Jangan lupa tetap subscribe. Tanya, like, komen. Tanya. Orang ni jangan dia tengok video ni. Orang ni ada boleh kan dia. Ada apa-apa jangan nak saja. Asal ni kalau macam ni dia bukan kita ni bukan dia orang dia macam mana dia. Saya tak nak tahu dia nang je. Jangan dia. Dia doa. Wani kau buat apa kan macam ni dia. Tak, kalau kat lagi korang ni kau punya Wani ni mesti dia kau dia main game je lah tu dah dia. Sebenarnya tu aku dulu kot kita main buat bos tu juga ni kan dia. Wani tu sebab dia selalu dia main dia nak tawa lah tu. Dia nak main DJ siapa tu dia ada diorang ni perempuan ni cantik je saja kau kena je. Oi, tak Wani buat apa tu kalau tu? Mesti kalau ni ajak main lah tu kau dia Nadia kau tu ah. Janji. Benci betul lah tengok. Apa kau orang ni? Aku dah benci dah. Mana dah tahu aku ni. Sebab tu aku main dengan tawa-tawa tu. Ni lah si Ella tu lah. Apalah kau? Aku dah tahu saya tak pernah main dengan tawa je. Ni apa betul lah tengok. Apalah Wani apalah Wani ni. Tak terlakar betul tengok. Siuk lah tu. Tak siapa. Sebab tu dah nak aku ni anak dulu yang dia. Sebab dia akan ni diorang ni sebab dia selalu yang dia. Aku tak pernah kalau kita main dengan dia siapa-siapa yang dia. Mungkin yang kena dia makhlukkan Nadia, sakan Nadia. Siap yang kau siapa ni. Aku takut macam ni aja. Okey, sebenarnya sebab aku rasa ni kalau ni korang ni kau rasa ni aku dan saya tak pernah kau fikirnya ada otak je. Pelik tau korang ni. Aku rasa ni kau macam rasa ni kau ni je. Aku semuanya dia titisan yang apa kan dia nak adik dia, titisan dia nak kakak dia, apa-apa dia kau nanti ke dia selalu ni tak pernah dia tak akan sebab kau ni dia apa tu dia korang ni dia nak cerita takut dia apa titisan ada Nadia apa-apa ni mak dan ayah dia nak sakkan aku rasa siapa kan Nadia dia bunuh dengan adik dekat mati budak tu dah tadi tu. Sebenarnya aku ni sebab arak tu sendiri semata dia. Dulu aku tak sedia sebab aku macam dia tak pernah kan dia talanya kau main dia tu budak apa ni kau budak mati tu dia selalu dia apa saya tengok video kan aduh apa dah tengok dekat TikTok kan sebenarnya tu itulah budak mati tu dia hari tu dia sebab ditisannya dia adiknya mati tu sebab tu dah dia sepatutnya dia. Oh, Wani. Kenapa Wani tu? Titisannya apa? Apa ni yang sudah berlaku tu? Dia
sebenar tu kot dia apa dia serat dia aku rasa ni sebab aku tak tahu apa dia apa dia bonca nanti dia tengok ada budak-budak mati ke yang dia selalu dia main buat poster ke. Dia tu kat selalu dia tengok tu kat TikTok ni ada budak mati tau sebab dia tak tadi tu aku rasa ni dia sebab ada ya. Itu aku tak tahu macam mana apa dia punca dia budak mati tu. Dah tak boleh buat apa. Sebab tu cuma tu budak tu dia selalu dia budak tu suka main game tu apa-apa dia ada dia tenang je kat orang ni dia selalu dia tak pernah kan aku tak macam apa ni korang ni apa saya tak tahu apa-apa kan dia korang tengok siapa nak dia ada budak ni tadi tu ada budak mati tu ada sebab dia tu aku tak tahu aku tak tahu apa dia tu. Okey. Korang jangan tahu sebab tu bahaya sebab tu ada budak mati tu sadar selalu ni tak pernah kat dia. Jangan ada ke selalu aku tak macam ajak ni korang main tu sebab aku cuba kau ni ada komen siapa ni ada tu korang jangan tau. Tak ada budak mati tu jangan. Apalah. Tengok video dekat Facebook ya. Dekat TikTok lah. Apa dia tengok dekat Instagram ya. Apa ya nanti apa jenis sebenarnya dia tengok video lah ada budak mati ke. Okey, itu sahaja. Okey, jangan lupa. Okey, jumpa lagi. Bye. Okey. Itu sahaja. Jadi korang ni tengok video tu jangan lupa tetap selesai. Like, komen nanti akan nanti cerita ni okey, jumpa lagi. Bye. Macamnya okey tak yang selalu dia main tu dia nak tawa-tawa ajaklah tu main dia nak tawa-tawa tu betul kan dia nanti korang ni jangan jumpa lagi tau. Okey, lepas ni kalau kita ni ada okey, jumpa lagi. Bye. Okey. Korang. Okey, jumpa lagi. Bye.